Salam guys. Korang mungkin akan rasa pelik kenapa ada benda ni tercongok dekat atas kepala ni kan. So basically ini ialah mikrofon yang jenis shotgun, which is this one yang ada dekat saya sekarang ni, MKE 600 daripada Sennheiser. So untuk video kali ni saya akan buat very short video nak menceritakan tentang sedikit sebanyak tentang apa kelebihan mikrofon ni dan kenapa perlunya very good microphone for your content. Jom. Okay, first of all, boleh dikatakan daripada 100% video tu, quality of a good video, 50% tu bagi saya datang daripada a good audio quality. That's why sebagai content creator sebenarnya sangat penting untuk korang emphasize kepada good audio quality. And bila kita bercakap tentang MKE 600 ni, sebenarnya mikrofon ni dia dah release lebih daripada 10 tahun kalau tak silap saya lah kan. And this is still one of the most recommended microphone in the industry. Nak tahu tak kenapa? Simple je. The reason kenapa mikrofon ni masih lagi paling highly recommended, first and foremost ialah kerana dia punya bunyi sound profile dia ialah hampir-hampir menyerupai mikrofon yang berharga lebih kurang RM5,000, iaitu korang boleh cari mikrofon iaitu MKH416, yang itu pun daripada Sennheiser. Kalau yang itu kira macam industry gold standard, yang mana very familiar sound dia. Kalau korang dengar iklan ke tengok TV, radio seumpamanya, selalunya dia akan guna yang tu. And this one, walaupun harga dia lebih kurang masih lagi di atas RM1,000, tetapi dia boleh dikatakan agak hampir, not to say 90%, bagi saya lebih kurang 80% lah, hampir jugalah memberikan kualiti seakan-akan MKH416. So it's good enough. Keduanya, Sennheiser MKE 416 ni actually dia very good untuk siapa yang solo content creator, kerana dia tak perlu nak pegang-pegang mic ke apa, tak nampak masuk dekat dalam video kan. Macam ni saya purposely masukkan dalam video supaya korang nampak lah. But in reality most content creator selalunya dia akan tolak mikrofon ni ke atas supaya tak nampak, just nice di luar frame. Dan satu lagi benda yang menarik dengan mikrofon ni ialah dia punya pick up pattern dia dekat depan ni je yang dia akan pick up kita punya voice. So di sekeliling tu dia akan dia tidak pick up betul-betul lah. So maksudnya sesuai lah. Cuma masih lagi kalau lebih baik kalau bilik kita ni ada some acoustic treatment lah kan. Contoh kalau letak acoustic foam ke, acoustic panel ke, letak acoustic blanket ke kan, ataupun letak selimut di keliling kan, supaya untuk kurangkan bunyi gema echo tu. Is it the best untuk dalam konten dalam bilik studio? Maybe not, but it's more than good enough lah. And the last point yang saya nak cakap tentang mikrofon ni, bagi saya kenapa dia masih lagi antara terbaik ialah walaupun dia memerlukan phantom power, which is korang kena bagi separate power kepada dia 48 volt, but MKE 600 ni dia ada kelebihan di mana kita boleh powerkan dia menggunakan bateri. So menggunakan kabel XLR to TRS 3.5mm, kita masukkan ke dalam, direct ke dalam kamera. So dengan hanya menggunakan bateri, lebih kurang kira-kira 2 jam recording kalau tak silap saya. Cuma set yang saya dapat kali ni tak ada kabel tu, saya tak boleh nak test lah. So saya cuma test menggunakan power XLR direct kepada phantom power. But if you buy this microphone, you would have that flexibility lah. So all in all, bagi saya, walaupun dah masuk 2025 nak masuk 2026, Sennheiser MKE 600 ni masih lagi memberikan sound quality antara terbaik di dalam kategori shotgun microphone. So I would say it is still one of the most easiest to recommend kepada para content creator. But if you want to compromise a bit in terms of dia punya sound quality because of flexibility, contoh korang nak nak wireless for example, mungkin korang boleh gunakan Comica VM40. So yang tu nanti saya akan buat video kemudian. That one quality pun agak bagus, dan yang paling penting wireless. Okay, until then, tengoklah dulu mana-mana video yang ada, follow, subscribe, dan kita jumpa in next video. Bye bye.